Macam nak terkam orang. Angkat je lah pergi depan rumah. Lah monyet-monyet yang suka merosak tanaman. Ni baru sikit. Oh, sana duduk banyak ramai tu. Apa yang saya tanam kat sini semua dia pijak-pijak. Banyak tu anak beranak tu sana tengah melanguk, tengah menunggu. Ini kawasan monyet, jadi tak boleh tanam apa-apa. Kat sini kalau tanam-tanam yang ada buah, tanaman yang ada buah memang habis monyet kerja kan. Boy, sedap kau duduk. Monyet. Oh, monyet. Monyet. Pandang kau. Seram aku tengok kau lah. Macam nak terkam orang. Monyet dah lari dah. Monyet dah masuk dalam tapi ada lagi kat situ tu. Halo semua, Assalamualaikum. Selamat petang. Ni saya tengah tengok kat belakang ni. Monyet tadi banyak tapi dia dah masuk dalam dah. Ini perancangan saya nak biarkan dulu kat sini. Ni tapi tengok gayanya nak kena pindah depan kot. Sebab sini monyet banyak. Nak letak sini kan letak kat luar. Saya rasa letak kat depan dululah. Kalau letak kat sini nanti sampai ke tinggi kan monyet pula. Kerja kan. Saya rasa nak pindahkan depan rumah. Tengok dulu macam mana. Jadi ke tak jadi. Menjadi atau tidak, kita tengok hasilnya nanti macam mana. Ni dah tinggi dah. Semalam saya letak perancang. Ingat nak letak sini dulu. Tapi tengok monyet banyak, risau pula. Baik saya pindahkan kat depan rumah. Kita tengok dulu kat depan rumah macam mana. Menjadi ataupun tidak. Berbuah ataupun tidak. Tinggi juga ni, beli dekat online. Ni pokok buluh. Pancang pokok buluh. Saya beli dekat online. Semalam datang, ada beberapa batang lah. Try tanam-tanam. Manalah tahu menjadi. Boleh dapatkan hasil. Boleh makan. Saya rasa nak pindahkan dulu lah. Ni pancang dia semalam sampai. Beberapa batang ni bolehlah pakai untuk sementara. Baru nak cucuk tanam kan. Kalau menjadi, alhamdulillah. Okay, saya nak cabut tu pancang tu dulu. Terpaksa. Ini pun dah patah-patah ni. Terpaksa saya cabut dulu. Kita cabutkan dulu. Pindah depan rumah. Sayang kan. Letak sini takut tak menjadi. Mumpung dia masih kecil lagi, boleh angkat, kita angkat, bawa pergi depan rumah sana, kita tengok hasilnya macam mana. Nanti kalau dah tinggi, sayang, dah berbuah-buah tu, dah jadi santapan monyet. Kita cabut, kita angkat pergi depan lah. Kita angkat satu-satu. Macam mana? Terpaksa. Angkat je lah pergi depan rumah. Sayang kan kalau dah tinggi. Lepas tu, kalau dah tinggi tak boleh angkat. Baik, kita angkat sekarang. Harap-harap menjadilah. Kat sini saya akan tanam cili saja yang tak ada buah, yang monyet tak boleh makan, tanam kat sini.
Ini pun nak pindahkan sekali tapi dia dah menjala dekat pagar ni. Ke biar je lah ni. Yang ni biar je lah sini. Nak patah-patahkan pun dah tak. Tak apalah, biar kat situ. Nanti kita tanam yang baru kat depan. Yang baru semula tanam kat luar. Cari tempat dulu kat sini. Ada tempat ke tidak? Ni dah tak ada tanaman ni. Dah habis. Ni alihkan dulu. Oh. Kita alihkan dulu. Oh, ada ular. Ada ular. Ada ular. Ular buta. Cari tempat nak tanam apa nama tu? Panjang-panjang. Habis tanam kat belakang monyet. Tanam kat belakang monyet kacau. Try letak sini, jadi ke tak jadi? Talang Cik Ina. Talangnya. Lucunya. Nak pergi mana? Baik, longkang. Macam ni lah.